Polis menahan seorang lelaki selepas tular rakaman video memaparkan tindakannya memukul seekor anjing peliharaan dengan besi sehingga mati di sebuah rumah di Taman Arkid di Ipoh, Perak. Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata, laporan polis dibuat pada 19 September lalu di Balai Polis Mengelembu. Video berdurasi 1 minit 31 saat itu dimaknai akaun Instagram Malaysian Animal Organisation dan mencetuskan kecaman orang ramai. Dalam rakaman berkenaan, suspek dilihat nekat mengejar haiwan itu meskipun dihalang sebelum memukulnya hingga berlumuran darah. Jelasnya suspek dilepaskan dengan jaminan polis sementara siasatan dijalankan. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 29-1-A Akta Kebajikan Haiwan 2015, manakala suspek turut disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah terhadap ahli keluarga.